24 pemilik hartanah dakwa terpedaya hingga rugi 23 juta. 7 November 2025. Apa cerita ni? Siapa yang terpedaya pula? Ingat ya, Setiausaha Agong MHO Dato' Hishamuddin Hashim. Ini file foto. Okey. Mari kita lihat apa sebenarnya yang berlaku. Seramai 24 pemilik unit kediaman dan kedai mendakwa kerugian kira-kira 23 juta selepas terpedaya dengan skim pulangan sewa terjamin atau GRR. Ini teknik yang antara teknik yang sangat popular dan paling lama digunakan oleh pemaju. Mari kita lihat apa ni. Skim GRR jadi trend pemaju melariskan jualan unit kediaman dan komersial dengan menawarkan jaminan sewa dalam tempoh tertentu. Maksudnya, di sini anda beli daripada pemaju kan, unit kediaman ke komersial. Lepas tu pemaju akan ada satu perjanjian, lagi satu perjanjian yang menjanjikan pulangan tertentu, pulangan yang tetap bagi tempoh tertentu. Itu adalah panggil GRR atau pulangan sewa terjamin. Okey? Kami janjikan pulangan mencecah 7 hingga 9.7%. Kemudian pembeli tak mungkin membeli kalau unit berkenaan tidak ditawarkan skim GRR. Okey. Kalau unit tu betul-betul boleh buat duit, anda ingat pemaju akan tawarkan GRR ini? Tak ada tau. Sebab tak boleh buat duit, tak boleh jual. Sebab tu dia buatkan package marketing yang kreatif macam ni. Yang salah satunya adalah GRR. Kalau anda nampak projek GRR macam ni, GRR pulangan sewa yang terjamin, anda tolong jangan beli Tolong jangan beli. Okey? Kalau beli memang kantornya. Kebanyakan projek GRR macam GRR, dia macam setahun dia bayar, lepas tu tahun kedua tak bayar dah. Padahal sign contract kadang-kadang boleh sampai 5 tahun. Okey? Dan mana mereka dapat lebihan duit ini untuk bayar anda? Jangan jadi bodoh duit lebihan ni adalah duit daripada loan anda. Mereka sudah kira siap-siap. Sebab tu harga yang mereka jual biasanya adalah sangat-sangat tinggi. Okey? Sangat-sangat tinggi, jadi anda boleh dapat lebih banyak loan dan mereka boleh bagi balik dalam masa 5 tahun ke 2 tahun ke. Dan biasanya pemaju, anda kalau ada kawan-kawan atau siapa yang beli GRR anda akan perasan pemaju yang anda beli, katakan syarikat A, tapi yang pulangan sewa terjamin tu adalah bawah syarikat B. Dan biasanya kalau syarikat B lingkup, you tak boleh buat apa-apa tau. Anda sebagai pembeli tak boleh buat apa-apa sebab bisnes mereka lingkup Ini yang jadi kes banyak kes sebenarnya, tak pernah ada satu yang saya tahu berjaya. Okey? Kalau saya silap, tolong betulkan. Siapa yang kena saman pemaju ke untuk skim GRR ni dan dapat dan menang dalam kes dalam mahkamah ke mana, tolong kongsi. Menurutnya, pembeli membuat pinjaman bank dengan keyakinan wang daripada GRR itu akan digunakan untuk membayar angsuran bulanan. Inilah yang saya kata jangan jadi bodoh. Okey? Pinjaman bank tu duit you sendiri. GRR ni dia akan kira dah. Sebenarnya sebab tu apabila anda nampak atau dengar kes GRR ni, biasanya setahun ke 2 tahun lepas tu mereka lingkupnya. Syarikat B tu akan lingkup. Syarikat A masih ada kat sana. Anda pergi mengadu, anda pergi nak buat rusuhan kat syarikat A punya pejabat. You ingat syarikat A apa akan cakap? Syarikat A akan cakap ini bukan daripada kita. Ini adalah syarikat B. Mereka pun tutup pun ada, tak ada masalah. Okey? Pada 2011 hingga 2012, skim dipasarkan dengan menawar beberapa jaminan termasuk pembinaan berdekatan hotel berjenama, jaminan sewa 10 tahun dan menandatangani Letter of Undertaking, LOU. Letter of Undertaking ni sesiapa pun boleh buat. Okay? Tapi kalau anda sebagai ciku saja, kesemut saja, anda nak buat perjanjian dengan gajah, anda rasa siapa akan menang? Letter of Undertaking ni adalah maksudnya maksudnya satu pihak tu janji akan berikan sesuatu kepada pihak lain. Okey? A dengan B. Katakan hari ni saya undertaking
Untuk maksudnya saya sebagai pemaju, kalau anda beli dengan saya, kita boleh sign surat ni, letter undertaking. Saya berjanji dan bertanggungjawab akan bayar anda sewa yang pulangan yang saya jamin. Ini yang saya bagi anda letter undertaking saya. Ingat ya, letter undertaking tu bukan dari syarikat saya tau, anak syarikat saya. Dan pemaju biasanya kalau buat apa-apa lah, dirikan mana-mana kondo, anda takkan nampak ya pemaju guna syarikat induk, mesti akan guna anak syarikat. Okey, tak guna punya surat ni. Walaupun kalau anda sebagai gajah dan lagi satu gajah, berunding okey. Contohnya pemaju dengan bank, LOU. LOU pemaju ke bank, bank ke pemaju. Okey, itu jangan main-main. Itu gajah dengan gajah. Kita kecil dia semut, dengan gajah, gajah mesti menang dia. Okey, ni kenyataan bulanan. Rasanya ada salah. Maksudnya pernyataan ke? Pernyataan bulanan. Tak apa. Maksudnya selain tu kami beri pernyataan bulanan, dibekalkan secara telus, dan rebate hingga 20%. Biasanya mereka akan beri macam itulah, sebab kalau rebate tu tak tinggi, mereka tak boleh ambil lebih banyak loan lah. Jadi rebate ni akan jadi tinggi, bapak gila tinggi. 20%, 30%. Ada yang saya dengar sampai 40% pun ada. Okey? Maksudnya anda beli, anda dapat loan 90%. Lepas tu anda rebate 40% kan? 90 campur 40, 130, dapat 30% balik. Okey? 30% tau. Boleh jadi 200,000, boleh jadi 200 lebih, 100 lebih. Banyak tau. Kenyataan bulanan yang diberikan ni biasanya yang operasi semua akan bagi punya. Setiausaha Agong Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO Datuk Syamsuddin Hashim berkata perjanjian tangani mangsa dan syarikat terbaik ibarat langkah checkmate. Checkmate bagi siapa? Checkmate bagi anda. Anda sebagai pembeli. Pemaju akan ketawa. Daripada bank sampai, daripada luar anda tantangan dan sampai dia pergi bank, dia ketawa saja. Okey? Mangsa yang hadir membuat aduan kepada MHO adalah pemilik unit rumah dalam projek pembangunan hotel skim pelaburan JRR yang dianjurkan oleh syarikat. Okey, kadang-kadang kan sekarang anda nampak sekarang ada bawah mungkin dia buat hotel, lepas tu atas buat kediaman. Ada juga sekarang. MHO menggesa agensi penguatkuasaan yang berkaitan mengambil tindakan tegas dan segera bagi memastikan hak serta kepentingan mangsa dilindungi sepenuhnya. Saya nak tanya, siapa yang paksa semua pembeli ni untuk beli? Tak ada kan? Jadi kalau macam tu, mesti dalam perjanjian akan tertera, kami ini akan beri JRR, janji bagi JRR, bayar anda sewa setiap bulan. Tapi kalau prestasi kami, syarikat kami menurun atau apa-apa yang terjadi dalam syarikat, kami tak ada hak untuk berhentikan tanpa beri sebab. Mesti ada klausa yang menyebelahi pemaju. Okey? Mesti ada klausanya. Gajah, anda semua tahu. Mereka ada sekumpulan peguam tahu. Sebelum buat semua ni, jika ada, you ada tak? You tak ada tak? Agensi penguatkuasaan, siapa anda nak adu? Siapa? Ini bukan di bawah pemaju. Ingat ya, anak syarikat pemaju. Tapi tak ada kaitan dengan pemaju. Siapa yang nak adu? Consumer. Okey, boleh. Sebenarnya situasi ni memang sampai sekarang tak ada penyelesaian keluar. Sebab setiap kali akan nampak orang yang terjerat dengan JRR ini. Dan jujurnya, kalau anda nampak JRR, apa yang saya boleh bagi tahu sebagai seorang ejen hartanah dan pelabur juga, tolong jangan beli. Okey? Kalau anda beli, anda sendiri yang susah. Itu saja. Okey? Tolong jangan beli JRR. Nampak JRR, lari jauh-jauh, jangan beli. Setakat ni saja. Saya Kenny dari Hikayat Hartanah. Kita jumpa lagi di video akan datang.